Korang dah sampai ke The Moon Show. Dan geng, aku dah jumpa Mamat yang short Bitcoin sejak dari $125,000. Lepas tu tambah lagi short position dia sekitar 105. Lepas tu tambah lagi sekitar 90,000. Jadi geng, Mamat kat YouTube yang asyik short Bitcoin secara konsisten buat duit, aku dah jumpa Mamat tu. Nama dia Champs Crypto dan aku akan buat panggilan dengan dia dalam beberapa minit lagi. Aku nak korang tonton video ni sampai habis, dari mula sampai akhir. Sebab geng, kalau korang nak berjaya short Bitcoin, korang kena belajar daripada master trader sepenuh masa, Champs sendiri, yang memang trade Bitcoin lebih baik dalam bear market berbanding aku sendiri. Dan geng, korang kena beri perhatian. Tekan butang like dan jom kita terus mulakan. Mamat yang ada banyak short position yang tengah open sekarang. Dan dia dapat banyak kecaman pada mulanya, tapi sekarang dia dah naik ke status legenda. Jom kita sembang dengan dia sekarang. Jangan terlepas ni. Tonton video penuh ni geng. Pertama sekali, apa khabar dan apa khabar? Ya, khabar baik bro. Terima kasih sebab jemput aku. Ya, aku rasa semua orang macam dah tak tentu arah bila Bitcoin jatuh. Tapi sebagai trader, aku rasa aku buat lebih banyak duit dengan short Bitcoin berbanding apa yang aku pernah buat sebelum ni, dengan melabur dalam setiap altcoin dan setiap benda kecil yang aku rugi sebelum ni. Jadi aku tengah santai-santai je, tengah bercuti kat sini sekarang. Ya. Ya, aku tahu kau tengah bercuti sekarang, jadi seronok mendengarnya. Aku tahu jumlah sebenar duit yang kau buat dalam kejatuhan ni, tapi aku pasti ia agak banyak sebab aku dah tengok video-video kau. Mestilah kau ada saluran YouTube bernama Champs Crypto. Pautan ada kat bawah. Aku dah tengok video-video kau dan kau cuma buat lebih banyak dan lebih banyak lagi bila ia turun, dan kau juga buat live stream kat The Moon Show setiap hujung minggu. Harapnya setengah orang, kalau korang tengok live stream dia setiap hujung minggu kat saluran ni, mungkin korang sebenarnya dapat tangkap trade tu. Ya. Ya. Baiklah, jadi pertama sekali sebelum kau tunjuk trade tu dan sebelum kita tengok charter, kau terangkan sikit tentang psikologi short Bitcoin dan kenapa kau buat macam tu, dan sembang je pasal tu sebab ramai orang tak short Bitcoin, setengah orang pun tak tahu apa maksudnya. Jadi mungkin kau boleh sembang pasal tu dulu, lepas tu pergi dan... Boleh juga, ya. Ya, jadi pada asasnya short Bitcoin ni macam kita bertaruh menentang Bitcoin. Jadi semua orang tahu yang macam kau buat duit bila Bitcoin tengah naik, tapi kau sebenarnya boleh buat duit bila Bitcoin tengah jatuh. Jadi aku secara teknikalnya bertaruh menentang Bitcoin. Bukan sebab aku benci Bitcoin, tapi sekali lagi untuk kami para trader, day trader yang buat secara profesional, kami tak pilih pihak secara teknikalnya. Jadi aku tak suka atau maksud aku sayang Bitcoin sangat walaupun aku ada melabur dalam tu. Aku selalu cakap macam bila ada orang tengok live stream aku, tolong tinggalkan emosi sayang Bitcoin tu kat luar pintu sebelum masuk, sebab macam sekali lagi aku tak benci Bitcoin kalau aku short. Lagipun macam kolaborasi pertama yang aku rasa kita pernah buat di mana aku ada short pertama atau kedua, aku pada 106,000, aku baru je masuk trade tu dan aku tak banyak kecaman daripada pengenalan Tom Chan waktu nomor Bitcoin, mas kolaborasi nomor Bitcoin makan bisa baru terus dari 125,000 ke 106,000. Jadi secara teknikalnya kita masih ada struktur yang baik, dan sekali lagi macam yang aku katakan, aku cuma biarkan trade tu terbuka. Aku tak pilih pihak, jadi aku cuma gembira dapat buat duit. Dan macam apa yang kami perlukan sebagai trader cuma volatility. Macam selagi ada candle, walaupun Bitcoin pergi dan kekal antara $1,000 dan $10,000, aku okay je sebab buat duit trade benda tu. Ya. Ya, aku tahu orang biasanya benci kau bila kau buka short tu, tapi saat Bitcoin turun, kau lah legenda. Jadi sekarang ni kau lah legenda dan semua orang mestilah harap mereka dengar cakap kau. Jadi ya, aku rasa maksud aku berapa ramai subscriber yang kau ada sekarang lagipun? Kejap, aku semak balik 7.9 ribu. Ya, memang tak masuk akal. Macam saluran kau patut ada sekurang-kurangnya 200,000 aku rasa, sebab aku tak nampak YouTuber lain buat banyak duit bila Bitcoin tengah turun. Aku pun buat silap dalam bear market ni. Kau tahu aku buat terlalu banyak racing mungkin, aku tak tahu. Tapi apa-apa pun, jom kita tengok Carter. Tunjukkan trade kau dan beritahu kami kenapa kau masuk trade tu dan apa plan tindakan kau seterusnya. Dan geng, sementara dia tengah buka Carter tu, pastikan korang pergi ke saluran dia, pautan ada kat bawah, Champs Crypto. Aku rasa kalau kau tak lepas 10,000 subscriber dalam masa 24 jam akan datang, maknanya ada sesuatu yang tak kena dengan dunia ni. Baiklah, jadi ini dia. Seperti yang korang boleh nampak, ini charter Bitcoin. Jom tengok pada jangka masa mingguan. Jom tengok pandangan jangka masa yang lebih tinggi. Dan sekali lagi macam biasa, memang kelakar gila. Sekali lagi aku memang gunakan orang yang sayangkan Bitcoin untuk kelebihan aku, sebab macam mereka mudah lupa betapa bearishnya keadaan bila ia melantun sikit. Jadi contohnya, kita boleh, maksud aku terus ingat macam pump kecil yang kita ada. Maksud aku dari 80,000 naik terus ke macam 97,000, dan itulah masa di mana aku sebenarnya short benda tu. Dan sekali lagi macam semua orang jadi teruja gila. Dan
sekali lagi, itu juga sebab kenapa penonton aku sendiri pun cakap macam Ahmed, Bitcoin pump dari 60,000 ke 82, 83,000. Kenapa kau tak tutup trade tu? Sekali lagi, ini trade tu lagi pun. Jadi aku ada 3 short, 96,000, 106.3,000 dan 125.4,000. Jadi ini trade yang tengah open trade tu. Tapi sekali lagi, macam yang aku selalu cakap, macam trader tak pilih pihak, aku juga ada long dari 60.7,000 dan ia tengah buat untung sikit kat sini seperti yang korang boleh nampak dengan jelas. Tapi aku dah gerakkan stop loss aku ke entry, jadi ia untung yang terjamin sebulan. Kenapa? Sebab jelas sekali Bitcoin tengah bearish. Aku ambil untung cepat sikit pada long tu sebab aku rasa kebarangkalian untuk turun lebih rendah adalah jauh-jauh lebih tinggi dan aku rasa tak ada siapa boleh petikaikan. Betul tak, Kurt? Maksud aku rasa aku cuma sangat kagum dengan trade tu. RLI tu memang gila. Maksud aku berapa banyak trade yang kau tengah open sekarang? Kau cakap 3 kan? Aku ada 3 dalam akaun ni ya. Jadi 3 short tapi 2 dalam akaun ni. Dan kemudian kau ada satu lagi yang dari titik yang lebih tinggi kan? Ya, 125,4. Dan kau memang betul-betul pilih puncak yang tepat. Itu memang gila-gila. Tepat sekali. Ya, tapi macam bagi sesiapa yang tertanya-tanya, ia tak diambil seolah-olah macam aku tahu harga tepat ni akan jadi yang tertinggi sepanjang zaman. Aku cuma suka kalau aku nak terangkan sikit secara khusus, ia idea kecairan kecil yang sangat bodoh yang kita buat pada perkara intraday. Jadi ia khusus untuk hari itu, tapi aku cuma kebetulan biarkan ia open dan kemudian secara teknikalnya agak bertuah sebab Bitcoin jatuh sangat jauh dari harga tu dan aku tak ada sebab untuk tutup. Macam-macam itulah yang aku suka buat. Ia macam ramai trader rugi banyak duit sebab mereka ambil untung terlalu awal dan biarkan trade yang rugi terlalu lama dan sekali kau tukar antara kedua-duanya, kau akan mula buat duit. Jadi sekali lagi, kalau ada sesiapa yang cuba trade, jangan pilih pihak, ketepikan rasa sayang pada Bitcoin tu dan juga macam sekali lagi, biarkan trade tu open selama yang boleh kalau kau mampu juga. Jadi sekali lagi, untuk bercakap tentang Bitcoin jangka masa lebih tinggi dan bila aku mungkin terfikir untuk ambil untung pada short tu, aku nak highlight 2 tahap penting yang aku nampak sebagai sokongan penting, kritikal untuk Bitcoin. Dan kalau kedua-duanya hilang, kita secara teknikalnya boleh jatuh ke 28,000. Harap penonton kau tak benci aku sebab cakap macam ni. Ya. Tapi ya, maksud aku kita ada 2 tahap, 5 hingga 57,000 dan 47,000. Ini 2 tahap yang aku tengah tengok untuk kedua-dua pelaburan spot ke dalam Bitcoin. Tengok untuk long juga sebab jelas sekali masuk akal untuk kita tengok untuk long. Walaupun aku ni geng short kalau bila kita tengah jatuh. Dan bagaimanapun kalau kedua-duanya hilang, percayalah cakap aku, 28,000 boleh dicapai dengan mudah. Maksud aku dicapai. Jadi itu sesuatu yang perlu diingat. Jadi aku dah banyak bercakap tentang moving average 200 minggu dekat channel aku. Jadi kau rasa sebab kita baru je melantun darinya, kau rasa 200 minggu tu sokongan yang kukuh atau kau rasa ia risiko besar yang kita sebenarnya akan tembus ke bawah? Sejujurnya aku tak suka ramal benda, tapi aku secara peribadi tak guna MA mingguan 100 yang kau guna tu. Jadi aku tak boleh komen tentangnya. Tapi aku nak cakap yang kalau semua orang tengah tengok satu garisan, ia mungkin akan pecah dengan mudah hanya untuk lebih banyak pembersihan kecairan. Jadi berhati-hati dengan benda tu. Ya, aku rasa 57,000 tu sangat penting dan 47,000. Jadi kalau 47,000 hilang, macam 20,000, 28,000 boleh dicapai dengan mudah. Macam 28,000, 25,000 pun boleh. Kau rasa berapa harga paling rendah Bitcoin boleh pergi dalam bear market ni, katakanlah dalam masa macam 1 tahun akan datang? Macam apa yang paling rendah ia boleh pergi? Okay, jadi secara realistiknya aku akan terkejut kalau ia pergi bawah 47. Tapi hakikatnya mungkin di sekeliling pertengahan 20-an. Tapi itu juga akan merosakkan struktur Bitcoin sebagai aset pemeliharaan kekayaan yang kuat. Jadi harapnya ia tak pergi bawah 47. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh kekalkan sesuatu yang nampak elok pada carta logaritma sekurang-kurangnya. Jadi pada dasarnya ia boleh pergi ke 25,000, tapi kalau itu berlaku, maka ia macam menjejaskan penjenamaan Bitcoin. Cukup untuk mungkin ia macam aku setuju dengan kau, macam kalau ia turun ke situ, ia memang akan merosakkan struktur Bitcoin dan kitaran Bitcoin dan ia akan jadi sangat teruk. Aku tak rasa ia akan berlaku, tapi apa kau punya apa peratusan peluang untuk itu berlaku? Aku kena reka nombor, jadi mungkin 25%. Sangat, maksud aku ia mungkin. Aku suka anggap semua benda mungkin. Macam aku selalu dapat komen bila aku buat sesi live trading aku setiap hari. Kau rasa ini akan berlaku, kau rasa itu akan berlaku, aku akan cakap semua benda boleh berlaku. Macam sebab itulah aku ada long dan short. Macam kalau aku tahu ke mana Bitcoin nak pergi, aku cuma akan biarkan satu pihak posisi open. Jadi aku tak tahu. Tapi mungkin 25% tu okey. Oh ya. Okay, jadi 25% peluang kita pergi ke 25,000, tapi lebih berkemungkinan ia macam sekitar 47,000 kau cakap tadi kan? Ya. Berapa peratusan peluang pada pendapat kau yang ini adalah paras terendah
aku akan gembira kalau ia cecah paras terendah antara 47 dan 57. Jadi aku rasa macam peluang Bitcoin cecah paras terendah antara garisan tu dan tahap tu mungkin 40% lebih. Sekali lagi ia mungkin tak masuk akal secara logik kalau kita tambah 40 dan 25%, tapi percayalah macam ini cara aku mengagaknya kat sini. Tak, tapi apa yang kami nak cuma gerak hati kau berdasarkan pengalaman kau buat short Bitcoin macam. Jadi itu tak apa, pengiraan tu tak perlu tepat sangat pun kat situ. Jadi okay, jadi kau tengah pegang aku rasa 4 posisi kan, 4 posisi short, betul tak? 3 dan 1 long. 3 dan 1 long. Okay, jadi ada kau ambil apa-apa untung pada mana-mana posisi short dan Jadi 3. Belum lagi, tak ia Bitcoin terutamanya, tapi aku suka ambil untung dengan kekuatan. Jadi sekarang tak ada sebab untuk aku tutup trade tu. Kita tak melantun dari mana-mana tahap pun, jadi aku nak biarkan ia open. Macam sebab itulah macam aku dah uruskan macam sejak aku short contohnya 125,000, aku dah nampak Bitcoin sebenarnya melantun dari macam 80 ke 96,000 dan ia masih tak cukup meyakinkan untuk aku sebenarnya tutup trade tu. Dan walaupun dari 60 ke 82, aku tak tutup yang 96,000 atau apa-apa yang ke atas. Jadi aku suka jadi tamak sikit dengan ambil untung tu. Tak, okay. Jadi aku mesti puji kau sebab boleh pegang short macam tu, sebab secara peribadi bila aku short Bitcoin, aku cuma terlalu sayangkan Bitcoin. Jadi aku macam aku tak boleh matikan emosi macam yang kau buat bila kau short Bitcoin. Sebab kalau aku tengah pegang banyak sangat short yang open, bila Bitcoin naik dari 60,000 ke 83,000, aku dah mula berpeluh. Tapi jelas sekali kau cuma matikan emosi tu. Jadi kau tahu, aku rasa macam seluruh pasaran kripto, kita semua dalam bear market kecuali community champs kripto, korang memang hebat gila. Ya, terima kasih bro. Ya, itulah matlamat aku dengan macam post video pasal Bitcoin, iaitu macam tunjukkan sisi berbeza tentang macam mana kau boleh buat duit tak kira ke mana arah harga tu pergi. Ya, aku macam nyesal juga aku tak ikuti video kau dengan lebih rapat. Tapi korang pergi dan subscribe Champs Crypto, link ada kat bawah. Dan setiap Sabtu, setiap Ahad, Champs akan buat live kat Moonshow. Dan kalau kau tak tengok live stream dia pada hujung minggu, kau memang dah terlepas keuntungan gila-gila. Tapi mulai sekarang kau boleh tune in setiap Sabtu, setiap Ahad bila Champs buat live stream kat Moonshow. Dan jom tengok kita boleh tembus 10,000 subscriber kat channel kau dalam masa 24 jam ni. Aku pasti benda ni tak mustahil. Aku tahu yang kau berkembang agak maksud aku kau berkembang jauh lebih cepat sekarang sebab kedudukan short kau, tapi harapnya audience aku boleh melonjakkan lagi angka tu. Champs, kau ada apa-apa kata-kata penutup? Maksud aku terima kasih bro sebab jemput aku, dan harapnya short tu akan bertukar jadi long dan kemudian kita boleh bawa ia ke paras tertinggi sepatutnya. Bagus. Itu yang aku nak dengar sebab aku nak buka kedudukan long yang besar tu dan pegang sampai Bitcoin pergi ke $500,000 setiap shilling, tahu tak, 96. Ya, jomlah. Ya. Tapi itulah yang aku suka pasal kau, yang kau tahu setengah orang dorang macam sentiasa jadi bear, tahu tak, macam dorang tak boleh tukar jadi bullish bila perlu, tahu tak. Tapi kau sebenarnya kau boleh bertukar antara dua mod tu bergantung pada charter kan. Tepat sekali ya. Jadi aku cuma kejar duit bak kata orang. Terbaiklah bro. Okay, terima kasih banyak-banyak sebab sudi masuk channel ni. Korang tinggalkan thumbs up satu link kat atas ni untuk ke channel Crypto Champs, dan juga video terbaru dia kat sini, like atau sesuatu akan keluar kat sini yang korang boleh klik. Jumpa kat sana. Bye-bye.